Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak kongsi sedikit lah sistem solar yang saya buat. Okey, sistem solar ni untuk kita tak nak pakai bateri yang bateri 2A ke 3A ke. Yang untuk sensor yang saya pakai lah, contohnya sensor tangki, kemudian sensor yang saya letak untuk detect air hujan lah. Kemudian sensor soil moisture sensor. Okey, jadi peralatan yang saya pakai ni, saya pakai ini MPPT solar charge controller. Okey, SCC lah dia panggil. Yang ini dalam berapa A dia punya spek, 40A. Okey, kita tengok dia punya spek lah. Okey, SCC ni 40A lah, 12 volt Okey, hingga 5 itulah 40A. Okey, kemudian dia punya load on lah. Kemudian ni break MCB ni untuk sebagai switch lah. Okey, yang ini datang, yang sebelah kiri ni datang daripada bateri. Okey, yang solar, yang ni bateri. Kemudian yang ni yang untuk load lah. Okey, load, dia punya output. Okey, yang ini pun lah tu, sahabat boleh tengok lah, belah kiri solar, tengah bateri, kemudian kanan tu load lah. Dia ada positif negatif lah. Okey, sekarang ni load on lah. Dan bateri saya pakai ni, saya pakai bateri kereta sahabat. Sebenarnya kalau yang elok kita pakai banyak jenis lah bateri contohnya lithium iron phosphate. Okey, bateri yang saya pakai ni bateri kereta je ni. Ini 40Ah. Okey, 12 volt 40Ah. Tapi sebenarnya dia tak elok lah pakai bateri kereta ni, sebab dia berapa persen ya, so kita boleh pakai, kita tak boleh habiskan dia dalam satu hari dia depth of discharge tu, DOD tak boleh sampai 50%. Okey, kalau yang cantik kita pakai bateri lithium iron phosphate lah, ataupun lithium iron, ataupun bateri AGM, ataupun bateri SLA seal lead acid battery. Tu yang bagus untuk solar lah. Okey, tapi yang ini benda dah ada, saya pakai lah. Okey, kalau bateri dah rosak baru kita beli yang betul-betul untuk solar lah, yang saya sebutkan beberapa jenis tadi Okey, bateri lithium iron phosphate, lithium iron, AGM, dan juga seal lead acid battery, yang deep cycle punya. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok load dah. Okay, load dia ni, yang keluar load ni, dia pergi ke 6-way fuse block. Yang ni kan kereta punya lah. Yang kereta punya kita boleh pakai. Okey, yang ni dia ada dia punya fuse lah. Ada yang 5A, 10A, 15A, 20A. Okey, ampere dia lah. Okey, yang masuk positif dan negatif. Okey, yang ni terminal positif semua. Okey, yang ni semua negatif lah. Okey, sekarang ni yang saya keluarkan ni, ada berapa yang saya keluarkan ni? 3 je lah, sebab ada 3 device yang saya pakai. Okey, 3 device yang saya pakai, 2 lead sensor dan juga 1 soil moisture sensor lah. Okey, dia yang keluar ni 12 volt sahabat. Okey, dia 12 volt. Okey, bila 12 volt, kita punya sensor tadi, dia hanya 3 volt saja dia pakai, sebab dia pakai 2 bateri AA 3 volt. Jadi saya terpaksa pakai yang ini. Okey, yang ni kita panggil buck converter, ataupun step down converter. Daripada 12 volt dia turun ke 3 volt lah. 3 jenis ni 3 volt semualah. Saya ada satu jenis lagi lah, yang kita boleh laraskan dia punya voltage output daripada 12 volt pergi ke sampai 3 volt lah, paling kecil lah. Okey, jadi yang ni 3 ni untuk sensor, 1 untuk sensor, 2 untuk lead sensor, 1 untuk soil moisture sensor lah. Jadi dia punya wire ni saya pakai, maknanya sensor tu tak pakai bateri lah, tak pakai lah bateri AA yang kita pakai, yang selalu kita guna tu. Okey, jadi dia tak ada masalah lah. Sekarang ni pun solar dah tengah charge ni, dah banyak dah ni.
Solar tengah charge. Okey, kita tengok sikit peralatan dia lah. Okey, solar panel saya kecil sahabat, tapi kat situ dia tulis 18 volt. Berapa watt saya tak test dengan multimeter lah. Berapa watt dia datang. Okey, dan perkiraan dia saya akan tunjuk lah. Okey, yang putih tu sensor lah, lead sensor tu. Okey, lead sensor. Kat bawah sana ada dengan solar 200 watt. Okey, itu untuk pagar current lah. Kemudian wayar ini juga saya sambung keluar pergi ke sana. Nampak tu, saya pergi ke sana. Kita tengok sikit. Okey, yang ini. Okey, ni dia punya wayar. Okey. Ni. Okey, saya dah sambung lah. Dia kena pakai buck converter lah, sebab kalau kita direct sambung bateri terus dia padam lah benda ni. Dia tak boleh sebab 12 volt, dia hanya 3 volt je. Okey. Okey, ini wire standby lah. Okey, ni standby untuk apa-apa sensor lagi saya akan letak kat sini lah. Okey, ini saya dah tunjuk lah video sebelum ni sensor ni. Okey, sahabat boleh tengok lah sendiri. Tu. Dia kat situ tu. Okey, so dia pakai ni lah. Okey, dia pakai ni. Okey, apa lagi Okey, untuk wayar sensor lead water soil moisture sensor. Okey, dia akan pergi ke sini lah. Okey, saya tarik dia pergi ujung sini, dia akan turun ke bawah sana. Dan sahabat boleh tengok ke bawah sana. Okey, kita akan turun ke bawah lah sekejap. Kemudian kita akan tengok lah keadaan dia macam mana. Okey. Ni kebun macam ni ya sahabat. Okay, dia panaskan ni, dia tengah harvest dia punya matahari lah. Okay, kita tengok sekejap. Air dia baru isi dah penuh. Sahabat nak tengok sensor ni, rujuk video sebelum ni lah. Saya dah buat video lah sebelum ni. Okay, pokok ni sakit sahabat. Pokok yang paling cantik sekali sakit. Saya tak boleh buat apa, tengah rawat. Okay, sekejap Okay, kita sambung balik. Okay, inilah yang tadi Okay, dia turun pada atas sana. Okay, saya saja masuk ke dalam poli dah wayar, saya tak nak terdedah sangat Okay, yang ini okay, ini tuya lah. Okay, ni. Jadi saya ada dua ni, ring point satu dengan tuya ni lah. Soil moisture sensor lah. Okay, ni saya tak dia punya jambungan ni dalam ni lah. Sebab saya tak nak pakai yang MC4 tu. Okay, MC4 boleh juga kita pakai. Dia bergantung kepada ampere dia lah. Kalau besar tu, ampere dia besar, sahabat kena pakai yang, dia tak boleh pakai wayar biasa sebenarnya. Dia kena pakai wayar AWG untuk DC lah. Saya pakai wayar AC ni, hentam sahabat. Sebab ampere dia tak besar, dia boleh kot. Peralatan pun untuk DC memang kita kena pakai yang DC punya lah. Jangan pakai yang AC punya. Nanti dia lain tau, dia arus dia berlainan lah. Okay, ini jadi tak pakai bateri dah ni, dia on saja, so on lah. Okay, kalau sahabat nak carilah, yang ni saya pakai assist solar charge controller ni yang MPPT punya lah, sebab dia 40A ke atas lah saya ambil. Okay, dan DC breaker ni, ini DC breaker dia, bukan AC breaker. Dia lain lah. Okay, DC breaker untuk DC lah, direct current sebab solar ni pakai direct current, dia bukan pakai AC alternate current tak. Okay, ni saja ni, tak ada benda nak buat Okay, yang ini buck converter ni, dia ni yang datang dah siap daripada 12 volt pergi ke 3 volt ni. Dia ada yang boleh laras nanti saya tunjuk sekejap lagi. Itu bentuk modul lah ni, dia terdedah Okay, ni fuse block saja ni. Okay, ni tu pun tak lekat ni. Saya kena tampal elok, dia tak lekat sebab saya tak double tape ni. Okay, sebenarnya kena tak apa. Ni pun tak lekat ni. Sebab tu duduk sana tu. Okay, tapi tak apalah. Jadi kalau sahabat ada nak tanya lagi, boleh lah tanya. Okay, nanti saya akan buat video tentang kalau sahabat nak buat dekat kebun lah, pakai solar untuk apa panggil,
timer digital timer digital yang DC punya, yang solar punya. Jadi saya akan buat video lah. Kalau nak tengok macam mana boleh buat kat kebun. Yang tu saya buat kat rumah minta maaf lah sahabat, kebun saya ni tepi jalan. Dia motor kuat sangat. Exhaust motor tu kuat sangat. Dia bising lah, ada gangguan. Ada gangguan, sorry lah. Tapi tak apalah sahabat, janji boleh tengok benda saya buat ni. Ini tak ada benda nak buat. Elektrik ada, saya tak ada masalah, saya ada elektrik. Tapi untuk kita belajar jadi saya buatlah benda-benda macam ni. Sebab sensor yang saya pakai tu kita pakai bateri AA, bateri AA. Jadi kalau kita pakai secara berterusan, kita akan tukar juga bateri tu. Jadi sambil-sambil belajar tu saya buat sistem solar lah. Kita tengok macam mana. Ni. Yang ini dia claim 500 watt. Tapi saya rasa tak sampai ni. Okey. Yang bawah sana tu yang bawah yang besar tu 200 watt yang ujung sana 30 watt. Yang 200 watt tu saya ganti untuk pagar elektrik. Sebab yang asal 30 watt tu tak boleh nak cover lah, dia tak boleh nak masuk. Nak charge tu tak boleh sampai penuh. Kalau 200 watt ni okey lah. Dia pun besar panel dia. Saya tak sambung lagi ni. Barang MC4 tak sampai kita nak sambung tu. MC4 tak sampai. Kabel 4mm tak sampai. Jadi kena tu lagi lah. Kena tunggu dulu baru sampai, saya akan buat video lain lah. Okey, jadi dari segi sambungan tu sahabat kena solder lah. Untuk sensor tu sahabat kena solder. Yang penting sekali benda ni lah, bak konverter ni penting lah. Sebab daripada 12 volt keluar, dia tak boleh sambung direct 12 volt tu pada sensor tu, nanti dia terbakar lah. Bak konverter ni penting lah, sebab dia kecilkan dia punya voltage tu daripada 12 pergi ke 3 volt lah. Okey. Jadi setakat ni dululah video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Okey, jika sahabat ada sebarang pertanyaan boleh tinggalkan pada ruangan komen di bawah Okey, sekian, terima kasih.